Cumanya Anderson 100 million dolar. Kalau ambil Pavlovic dan Angelo Stiller, paling-paling 110M untuk 2 player. Untuk aku kena EPL proven dulu lah guys. EPL proven dulu, dapatkan EPL proven dulu. Tak dapat EPL proven, barulah pergi ke luar negara, liga luar lah. Sebab kita tak tahu pun Pavlovic ni boleh serasi ke kat EPL. Angelo Stiller boleh serasi ke EPL. Sesko pun perlukan masa. Xavi Simons perlukan masa. Florian Wirtz Florian Wirtz pun tak tahu. So bagi akulah, kalau nak cari yang paling selamat, United kena go for EPL proven lah. United kena pergi kat EPL proven. Barulah tak dapat EPL proven, barulah kat liga luar. Macam kita dah ada contoh dah guys. United nakkan Emi Martinez disebabkan harga dia barai, harga dia tinggi dengan umur dia yang tak masuk akal. Sebab tu United go for Sonny Lemons. Itu contoh dia lah.